Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Qarib wal Tarhin awal qabla su'al arsalta ini Mawla billah sallallahu wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa khairi al وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان من أول يوم إلى يوم المآل وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا الإكرام ويا ذا الجلال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid Sayyidina Umar Taman King Fuk, Timbalan Pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa Majlis Kepimpinan Masjid Sayyidina Umar, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para jemaah tetamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan belas kasihannya. Allah masih lagi beri kita nikmat yang tidak ternilai, tidak terhingga, sehingga saat ini dapat solat maghrib berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat duduk di majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi Muhammad ada bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Jikalau kalian melewati taman-taman syurga, maka singgahlah kalian. Lalu sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? So kita masih lagi di dunia." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hilaqul dzikr wa qila hilaqul ilm." Rasulullah kata majlis yang diumpamakan di dunia ini adalah Rasulullah umpamakan seperti taman-taman syurga adalah majlis-majlis zikir, dan riwayat lain kata majlis ilmu. Dan pada malam ni kita akan membahaskan ilmu, dan ilmu itu adalah sebaik-baik zikir. Menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada banyaknya solat, banyaknya ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak puji dalam Al-Quranul Karim orang-orang yang menuntut ilmu. Bayangkan tuan-tuan puan-puan, dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada bersabda, katanya, "Innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'." Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu, kerana para malaikat suka melihat orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita faham kalau menuntut ilmu tu mesti masuk pondok, mesti masuk tahfiz, mesti masuk kita datang masjid niat untuk menghadiri kuliah maghrib, menuntut ilmu, termasuk ke tidak? Termasuk dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan kita dalam fi sabilillah. Kalaulah ada orang ditimpa wal-iyadzubillah, ditimpa musibah ataupun kemalangan dalam jalan raya, lepas tu ditakdirkan oleh Allah, Allah ambil dia. Jadi matinya kita gelar apa? Mati fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya orang yang pergi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya pergi jauh, saya tanya dulu, apa khabar? Sihat ke semua? Alhamdulillah. Serius-serius nanti kan lain pula. Okey. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya nak
petik beberapa ataupun tegur beberapa perkara. Yang pertama sekali yang saya selalu sebut, sebelum tu masjid ni cantik. Alhamdulillah. Masjid ni antara masjid yang saya kuliah maghrib ataupun kuliah lah secara umum di Sabah, masjid ni menang cantik lah. Lagi satu menang apa? Menang sejuk. Sejuk betul, ya Allah. Tadi masuk maghrib, sejuknya. Sejuk. Alhamdulillah. Satu lagi apa? Imamnya mantap. Kekalkan imam tu. Kalau mau lari, naikkan gajinya sikit. Tu ya. Jadi solat ni adalah sebuah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hak tuan haji sekarang banyak orang tak solat. Daripada yang muda sampai yang tua, ada je yang tak solat. Setiap peringkat umur ada yang tak solat. Jadi pertama sekali sebelum kita bahas tentang orang tak solat, kita kena alhamdulillah dulu sebab kita termasuk insya-Allah orang-orang yang solat. Alangkah mulianya solat. Semua orang tahu bahawa setiap ibadah Allah perintahkan saja. Jibril bagi tahu Nabi Muhammad bagi tahu umat. Kecuali solat Nabi Muhammad sendiri naik sampai satu tahap namanya Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha. Muntaha tu dalam bahasa Arab daripada perkataan intiha, maksudnya paling hujung, paling last. Daripada Mekah pergi Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad dengan Sayyidina Jibril alaihissalam sama-sama jalan-jalan. Naik langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi macam-macam. Sampai Nabi Ibrahim langit ketujuh. Lepas tu naik lagi. Sampai satu tahap Jibril kata, "Wahai Muhammad, kau naiklah. Aku dah tak boleh naik dah. Kalau aku langkah selangkah aja, maka kata Jibril, aku akan hancur dengan cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala." Jibril ni tuan-tuan puan-puan, kejadian dia 600 sayap. Kalau satu sayap Jibril yakni secara zahir Jibril buka 7 petala langit ni, 7 petala bumi akan gelap dengan satu sayapnya. Jibril ada 600 sayap, diciptakan daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada cahaya. Para malaikatnya, para malaikat semua hebat, semua mulia, semua agung. Ketua mereka siapa? Jibril. Waktu tu Jibril kata, kalau aku nak langkah selangkah je, aku hancur dengan cahaya. Maksudnya tempat tu hebat sangat dah. Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad kata, bukan macam ni seorang kekasih meninggalkan kekasihnya, wahai Jibril. Tapi Jibril bertegas juga. Pasal Jibril cakap lah kan, baik kau naik, kalau aku naik ikut kau, aku hancur. Nak macam mana? Jadi Nabi Muhammad pun ikutlah, naik sendiri, ambil perintah solat. Sampaikan dalam satu hadis, Rasulullah pernah cakap, aku sangat ingin untuk orang gantikan tempat aku jadi imam. Nabi Muhammad dulu imam. Dulu imam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi seorang je yang imam. Lalu Nabi Muhammad kata, aku nak sangat seseorang ganti tempat aku jadi imam. Aku akan pergi ke rumah-rumah orang yang tidak solat, aku akan bakar rumahnya orang. Bayangkan betapa tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Alhamdulillah, kita ni Allah pilih untuk menghadiri majlis, menghadiri solat berjemaah. Dahlah solat berjemaah lagi awal waktu. Allahu akbar. Besar tak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ucap apa? Alhamdulillah. Tidak ada la haula wala quwata illa billah, tidak ada kuasa dan daya kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita dalam kehidupan kita, kalau kita ada masalah, kita kena first kali kita kena solat dulu. Apa pun masalah, tuan-tuan puan-puan, tuan haji, semuanya lah. Masalah apa pun masalah, solat dulu.
Kata ulama sebut, kalau kita ada masalah, ulama suruh cek apa? Cek solat. Bayangkan, kalau ada masalah suruh cek solat, mesti ada cacat celah dalam solat. Kepentingan solat tu, ala kulli hal. Dan lepas kita baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan lupa untuk baiki hubungan kita dengan para hamba-Nya pula. Jangan kita jadi orang yang, macam mana nak cakap, dia hanya mementingkan dia dengan Allah je. Tak. Allah perintahkan kita untuk taati Allah dan juga menyayangi makhluknya juga. Banyak mungkin di solat pertama dalam masjid, tapi anak dia tak tahu cara solat. Sedangkan solat di masjid tidak diwajibkan Allah. Kita solat di rumah pun tak ada masalah lah, boleh. Tapi kalau kita tinggalkan anak kita, zaman sekarang kan, zaman-zaman orang berkapal, apa lagi bahasa dia, berpacar, bercewek, itu hubungan yang tidak diredai Allah. Alhamdulillah, tadi imam tu muda lagi, bagus. Orang zaman sekarang ni nak cari orang muda yang bertakwa tu rumit, susah. Mungkin sini nampaklah ni, tak ni. Semua orang tua. Adalah sikit orang muda, insya-Allah. Alhamdulillah. Yang lain mana orang muda. Padahal Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar ni? Anak Sayyidina Umar bin Khattab. Nama dia Abdullah. Anak Sayyidina Umar ni ada banyak tuan-tuan perempuan. Tapi kalau kata Ibnu Umar, anak Umar, maksudnya yang diitlakkan Abdullah. Ada Asim, ada banyak anak Sayyidina Umar. Beliau pernah minta waktu ikut perang bersama Rasulullah SAW. Waktu tu beliau bukan muda, budak. Rasulullah larang sebab takut membahayakanlah Abdullah bin Umar. Lepas Abdullah bin Umar dah besar sikit, baru Rasulullah bagi. Yang minta siapa? Orang muda. Zaman sekarang, Allahu Akbar, kita datang masjid ni Allah bagi pahala, betul tak? Kalaulah saya cakap kan, kalaulah datang masjid dapat RM10, agak-agak full tak masjid ni, bankrupt masjid. Nampak tak cara kita melihat dunia tu? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ada bagi tahu. Dia kata, masyirku akhafu alaikum, bukan syirik yang aku takut pada kalian. Maksudnya lepas ni Nabi Muhammad tak takut syirik dah lepas kematian beliau. Walakin Nabi kata, tetapi akhafu an tubsata alaikumud dunya, aku risau akan dibukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, kata Rasulullah. Fatana kama ahlakal ladina min qablikum, maka dunia itu akan menghancurkan, membinasakan kalian seperti mana membinasakan orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, dan kalian akan berebut dengan dunia seperti mana orang dulu berebut dengan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, kerana kamu ni berebut dengan dunia, kamu hancur juga macam diorang. Kita kena betulkan cara kita melihat dunia dan akhirat. Orang zaman sekarang ni, mungkin kita sendiri, kita kalau lihat dunia, Masya Allah, orang bagi Quran, contohnya orang bagi Quran, dengan orang bagi, contohlah, saya bagi contoh, 20,000. Agak-agak lah kan, kalau kita tanya diri sendirilah dalam hati kita lebih rasa besar yang mana? Orang bagi Quran ke bagi 20,000 tu? 20,000 lah kan. Jangan jawab, nanti 20,000 boleh beli 10,000 Quran. Antara 20,000 dengan Quran. Tak kisahlah 20,000 tu nak infak masjid ke apa. Antara 20,000 dengan Quran. Sahabat dulu nak dapat Quran ni tulis dekat pelepah kurma, tulis dekat kulit haiwan, Al-Quran. Lalu dia hafalkan oleh para sahabat. Dulu zaman sahabat dia tak Quran macam ni, sebiji macam ni. Ada ke tidak? Tak ada.
Zaman Sayyidina Osman baru dikumpulkan Al-Quran jadi satu. Sebab tu kita panggil resam Osmani. Sebab zaman Sayyidina Osman baru dikumpulkan Al-Quran. Zaman Rasulullah tak boleh kumpul lagi sebab wahyu masih turun. Turun lagi episod baru, turun lagi. Nanti susah lah. Jadi zaman Sayyidina Osman baru dikumpulkan Al-Quran. Kita kena betulkan cara pandangan kita. Padahal nak dibandingkan Al-Quran, yang Allah kata, yang Rasulullah kata, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat pada orang yang selalu baca. Kita ni yang tua-tua, puan-puan, tuan-tuan, puan-puan semua, kalau tak boleh baca Quran, cuba belajar baca Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang baca Quran dan dia mahir baca Quran. Mahir maksudnya apa? Dia tahu panjang pendek, dengungnya, segala hukum tajwidnya serba tahulah. Tak wajib pun jadi qari, serba tahu. So bacaan dia okey. Maka dia akan ditempatkan nanti bersama para nabi dan para malaikat. Lepas tu nak kata Rasulullah tak lupa umat dia. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi. Orang yang baca Quran tapi Rasulullah kata wa yatata'u fihi, tak lancar, banyak salah, masih belajar. Falahu ajran, maka baginya dua pahala. Pahala baca Quran, pahala belajar. Itu tak cerita lagi pahala menuntut ilmunya, pahala baca Al-Quran secara umumnya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah sebut lagi, orang yang baca Quran maka baginya 10 kebaikan, 10 pahala. Lepas tu Rasulullah terangkan lagi bagi faham umat dia. Rasulullah kata apa? La aqul alif lam mim harf. Aku tak katakan alif lam mim tu satu huruf. Tetapi apa? Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan kita baca bismillahirrahmanirrahim tu berapa huruf dah. Itu yang memang dapat 10 yakin. 10 satu huruf. Diganjarkan oleh Allah sampai 700. Bayangkan kita tengok TikTok sehari berapa banyak. Tadi pun saya baru tengok TikTok, rupanya TikTok masjid ni follow je. Apa, lembar ilmu, taman apa? Bukanlah orang tengok TikTok, tak. TikTok tu mungkin boleh jadi kita punya pahala kalau kita gunakan dengan baik. Tapi kalau nak dibandingkan kita punya waktu yang kita habiskan untuk Facebook, dengar ni orang tua selalu main Facebook. Apa lagi? Kalau orang muda main apa? IG contohnya, main TikTok. Kalau kita bandingkan dengan baca Quran, tak perlu banyak pun. Kalau kita baca, tak perlu banyak pun, tak payah banyak pun. Nak istiqamah ni, yang penting istiqamah walaupun sedikit. Itu dalam hadis riwayat Aisyah, Rasulullah kata, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amalan yang paling baik, yang paling dicintai Allah tu yang paling selalu dilakukan. Sampai situ ke hadis tak? Wa in qalla, walaupun sedikit. Perawi hadis ni kata, aku mendapati bahawa Sayyidatina Aisyah kalau buat sesuatu beliau akan melaziminya walaupun sedikit. Baca sehari satu muka, 10 hari 10 muka. Satu juzuk berapa muka surat? 20 juzuk, 21. 20 hari khatam. 2 bulan, 3 bulan. Ada orang tu buka Quran waktu Ramadan je, Allahu Akbar. Yang lain, hari-hari lain habuk. Bayangkan Padahal dalam Quran tu, ya Allah,
Orang kafir baca Quran, tuan-tuan perempuan, itu kita dengar selalu sebenarnya. Masuk Islam, bayangkan ya, orang kafir kaji Quran pun. Dalam Kristian jarang ada galakan untuk mendalami Bible. Dalamilah Bible, hafallah Bible, tak ada. Datang masjid diorang pun seminggu sekali je. Sebab apa tak disuruh mendalami? Sebab kalau ada yang mendalami Bible, dia akan dapat situ banyak yang bercanggah. Ini bercanggah dengan ni, ini bercanggah dengan ni. Ini katanya Tuhan, tiba-tiba dia kata aku ni hamba Allah pula. Ni Islam paling hebat. Masuklah dalam Islam ni, dari penjuru mana pun masuklah, takkan nampak cacat. Masuklah dari penjuru mana pun, cubalah sesatkan macam mana pun orang Islam, dia tak akan jumpa cacat. Mesti takkan jumpa cacat. Dalam pakaian, Islam paling hebat. Jubah ni kan yang pakcik-pakcik pakai ni kan, dari zaman bila trend? Dari zaman Nabi Muhammad. Sampai bila? Sampai zaman ni tak berubah pun. Ingat tak trend dulu-dulu tu trend yang seluar besar tu, dengan baju petak-petak tu, orang tua tu mesti tahu punya. Sekarang kalau pakai tu trend ke tidak? Mana trend dah sekarang? Bolehlah trend 90-an macam tu, trend 80-an. Orang pakai jubah macam ni, ada tak cakap ini trend 1400 lebih? Tak ada. Jubah setiap zaman trend. Dia takkan ada satu zaman tak trend dah jubah. Nampak tak? Kita punya buku lah, mesti dulu ada novel-novel yang selalu baca. Novel karangan fulan selalu baca novel. Sekarang kalau jual novel tu valid lagi ke tak? Orang nak beli ke tak? Tak ada dah. Quran sampai sekarang orang jual laku. Apa lagi? Bacaan Al-Quran yang Masya Allah, kalau kita buka Imam Mishari contohnya, kalau baca Quran tu, ya Allah, dulu mesti ada lagu famous, betul tak? Sama kita mesti ada lagu famous punya, Ella ke apa lagi, banyak lagu famous. Zaman sekarang kalau nyanyi lagu tu, sekarang mana dia dah? Sekarang ni lagu tak macam lagu dah, macam bercakap dah sekarang lagu dia. Tak ada langsung budaya tu, tak ada. Lagu raya pun, apa patutnya lagu raya jadi alamak pula dah. Alamak, mesti tahu kan? Raya alamak. Nampak tak? Okey, kalau tahun raya tahun lepas punya lagu pakai tahun ni, 5 tahun lepas punya raya, lagu raya pakai tahun ni, masih lagi kita laku? Tak laku dah. Mesti ada orang buat lagu, makin tahun makin pelik. Makin tahun makin pelik. Ini alamak lah, ini macam-macam lah, gulai lupa masak lah, apalah dalam lagu tu. Bayangkan, baju tak gosok lagi lah dalam lagu, lirik macam tu, tuan-tuan perempuan. Nampak tak? Tapi Al-Quran, sepanjang zaman orang yang mendalami Al-Quran akan jadi orang hebat. Siapa pun, tak kisahlah latar belakang dia apa pun, anak kampung ke, orang miskin ke, ada Quran Allah angkat. Sebab dia bawa kalam Allah. Adalah ustaz tua, contohnya baca Quran dia hebat, miskin ustaz tu, orang akan bayar dia untuk dia ajarkan Al-Quran. Sebab dia bawa benda berharga, dia bawa kalam Allah. Tapi orang zaman sekarang ni pelik. Siapa contohnya? Contoh kan? Contoh-contoh ni lah yang orang Malaysia. Siapa contohnya? Justin Bieber contohnya kan. Agak-agak lah kalau Justin Bieber datang tawar ni lah, pasal orang share Justin Bieber balik tawar sekarang. Agak-agak orang cari tak ada. Di mana tu? Baru datang bah, adakah konsertnya tu?
Cuma kalau ulama datang, ulama hebat. Ulama hebat. Contohnya lah, siapa kita ada syekh besar tu daripada Syria ke, daripada Mesir ke, daripada mana kan, datang. Nampak ada poster tu, ada ni. Tak penting. Like pun tak. Kalau tengok Facebook ni, ibu-ibu, ayah-ayah, benda baik tu like. Itu termasuk kita sokong kebaikan. Walaupun kita tak pergi pun, tak boleh pergi pun. Contohnya majlis kat Singapura contohnya kan, lalu kita punya poster, apa kita punya, orang kata apa, yang perlu kita buat, kita like je. Kalau kita like, kita termasuk orang-orang yang sokong kebaikan lah. Dalam dunia ada dua orang je, saya selalu sebut ni. Dalam dunia ada dua orang je. Yang pertama, orang yang buat baik. Yang kedua, orang yang mungkin tak mampu buat baik tapi dia sokong kebaikan. Selain duanya apa? Setan lah. Buat baik pun tidak, malah tak sokong orang buat baik. Apa lagi? Paling kurang kalau kita tak mampu buat baik, sokong orang buat baik. Ini orang nak apa nama dia, baca Quran contoh, baca tadarus, dibilang riak. Sudahlah kau dah ikut, ngutuk lagi. Memang bah, jahat betul. Sudah tak buat ni, ngutuk lagi, riak. Orang tu update status sekejap bah, alhamdulillah contoh kan, takat gambar, alhamdulillah dapat menghadiri tadarus Al-Quran malam ke-27, harap-harap malam ni Lailatul Qadar. Contoh macam tu kan. Kita pun tengok, apalah ni, Ramadan lepas tak ada pun begini. Baru nampak muka ni, teruslah mau satu dunia ke setahunya, satu alam semesta ke setahunya, sampai penyuk langit pun ke setahunya lah. Kau ingat Allah terima ke amalan kalau kau riak? Sudah tak buat. Yang cakap tu kalau dia, contohlah kalau imam tu yang cakap, boleh lagi kita macam, dia kan selalu ikut, bolehlah terima lagi kan, tapi kita pun tak terima. Ini mukanya pun tak ada kenal sama orang surau, bercakap gitu. Jirannya betul. Dulu kalau malam-malam gini di kedai kopi, berarti mengopi sama aku, tadarus pula sekarang, lupa sudah sama aku. Astagfirullahalazim. Sudahlah kau tak ikut, tidak menyokong. Banyak kan begitu kan sekarang, banyak. Di kampung lagi banyak apa namanya, santet, sihir, banyak. Sebab apa? Sebab dengki, hasad, dendam. Ingat, orang yang ada dendam ni, syurga tu tidak ada tempat untuk dia. Apalagi yang main sampai sihir. Sihir itu syirik ya, syirik. Dosa yang Allah tidak akan ampunkan, syirik. Semua dosa tuan-tuan puan-puan, Allah boleh ampunkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah bagi tahu yang tak diampunkan dulu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tak akan ampunkan orang yang mensyirikkannya. Lepas apa? Wa yaghfiru ma duna dzalik. Selain syirik Allah ampunkan. Dulu kita ni mungkin orang lalai, kita mungkin banyak dosa, minta ampun dengan Allah, belas kasihan Allah lebih besar daripada dosa kamu tu. Allah akan ampunkan. Dalam bermuamalah dengan Allah, berurusan dengan Allah, kita ada dua. Yang pertama apa? Ar-raja. Bukan rojak tu, bangga tu kan. Ar-raja maksudnya apa? Pengharapan. Pengharapan kepada Allah. Yang kedua apa? Al-khauf. Takut dengan Allah. Dalam erti kata lain, rasa sayang bercampur hormat, macam tu bahasa dia. Kita minta ampun dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah sebab kita takut akan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam waktu yang sama, kita mengharapkan juga rahmat
rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan guru kami Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Beliau sebut al-khauf wal raja, perasaan takut kepada Allah dan rasa harap dengan Allah itu umpama dua sayap. Seorang hamba tak akan dapat terbang kepada Tuhannya, tak akan dapat sampailah maksudnya kepada Tuhannya kecuali dengan dua sayap tadi. Dengan dua sayap tadi. Subhanallah. Zikir dulu boleh? Zikir dulu. Ikut sesama insyaAllah. Semua sama-sama ikut. Ini semua zikir tahu. InsyaAllah siapa yang buat insyaAllah doakan makin kaya insyaAllah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya balik lagi kuat lagi. Subhanallah walhamdulillah ila masyaallah. Benar lagi di masjid ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La subhanallah walhamdulillah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sedapnya ya Allah. Sudahlah. Bagus masjidnya. Cantik lagi. Sejuk lagi. Belum perasan pula ada ini lagi. Hebatlah. Masalahnya tisu lagi bagus. Ini air 3 lagi. Belum pernah ya saya ceramahkan air kasih 3 botol. Belum pernah lagi. Semenanjung pun sini pun. Tak pernah lagi air 3. Depan mau begini. Ustaz dah habiskan Ustaz. Masya-Allah. Kita tepi sikit ya. Nak nampak pula ya. Tak apalah. Ya Allah. Minum dulu boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kausan pula yang menengok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan setiap hari kita ni kita kena banyakkan juga selawat. Selawat kepada Rasulullah. Selawat ni simple. Tuan-tuan puan-puan, salah satunya amalan yang diterima Allah tanpa syarat. Solat mesti ada ikhlas, khusyuk. Memang kita tunaikan kewajipan, ya. Diterima ke tidak, wallahu a'lam. Sedekah, buat baik, naam baik, besar pahala, ya besar pahala. Cuma kalau ada terselit di sana perasaan ujub contohnya, mungkin wallahu a'lam penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harap semua amalan kita diterima. Tapi satu amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah. Buatlah macam mana pun, ambil tasbih kan. Mana tasbih? Ambil tasbih contohnya macam ni kan. Kita buat macam ni lah contoh. Jalan Ji tengok Ji. Allah terima ke tidak? Allah terima. Apa dia? Selawat. Allah perintah kita solat. Allah solat tak? Allah tak solat. Allah perintah kita puasa. Allah puasa tak? Allah tak puasa. Allah perintah kita haji. Allah haji tak? Allah tak haji.
Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula-mula sebelum Allah perintahkan, Allah declare dulu, Allah cakap dulu, aku selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya siapa? Pertama sekali Allah. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Perkataan sesungguhnya dalam bahasa Arab kita panggil taukid. Taukid, penegasan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya. Malaikat, perkataan malaikah tu dia plural, banyak, merujuk pada 3 dan lebih. Satunya apa? Singularnya apa? Kata mufrad je satu apa? Malakun. Malaikah banyak, malakun satu. Allah kata sesungguhnya Allah dan para malaikat yang banyak tu. Malaikat ni nak dibandingkan dengan kita manusia ni sikit je. Malaikat tu jauh lebih banyak lagi. Kalau kita kata seorang ada 2. Dalam dunia berapa orang? Malaikat banyak mana? Itu yang di dunia saja. Yang dalam syurga ni, yang bawa arash Allahnya, yang sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yang tidak terbilang banyaknya itu yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Allah nak memberi kita kemuliaan. Allah ajak kita untuk join sekali perbuatan Allah dan malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berilah salam kepada beliau. Ajakan Allah tu merupakan sebuah takrim. Allah muliakan kita untuk ikut sekali satu perbuatan yang Allah sendiri buat. Waktu kita jadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai, kita berkongsi apa dengan Allah? Kita berkongsi kekasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kekasih Allah siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita jadikan kekasih kita Nabi Muhammad, maka kekasih kita dan kekasih Allah itu sama. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa hebatnya selawat. Selain solat, kalau kita ada masalah, kita buat apa? Selawat. Selawat sampai tidur, tuan-tuan puan. Ada masalah sebenarnya, selawat. Selawat mesti. Boleh tengok YouTube kan, tengoklah YouTube. Masalah-masalah yang selesai kerana selawat, ribuan kisah. Sewaktu Nabi Muhammad masih ada pun, dan setelah Nabi Muhammad telah wafat pun, banyak kisah. Hebatnya selawat tu. Dalam waktu yang sama kita buat, kalau riak pun Allah terima. Bayangkannya, Nabi Muhammad kata dalam sebuah hadis, man salla alayya salatan, barang siapa yang bersolat kepadaku sekali je, sallallahu ala Muhammad. Salawat ke tak? Salawat dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat ke tak? Salawat dah. Sallallahu alaihi biha ashra. Maka siapa yang akan salawat pada kita? Allah bersalawat pada kita. Salawat Allah berbentuk rahmat. Allah bersalawat untuk kita. Bayangkan, 1 dibalas 10. Kalau 10, 100 lah. Senang je selawat ni, tak payah panjang-panjang pun, macam ni je. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau nak pendek kan, yang paling baik kita kumpulkan selawat dan salam bersama, dan selawat kepada Nabi dan juga keluarga wa alihi tu. Contohnya apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Itu paling lengkap, paling lengkap lah. Kalau nak lain sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Selawat ada, salam ada, kepada Nabi ada, kepada keluarga pun ada. Lengkap.
lengkap. Selawat tanpa salam, kita tak memenuhi lagi perintah Allah. Allah kata, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, kepadanya, wasallimu, dan berilah salam. Dalam tahiyat akhir ada dua-dua. Nak kata hebat ke tak selawat ni, orang kalau khutbah Jumaat, antara syarat khutbah apa? Rukun khutbah apa? Selawat. Kita solat majlis jenazah contohnya. Solat jenazah contohnya. Sebelum doa untuk mayat, kita buat baca apa dulu? Selawat. Dalam solat tak akan sah tanpa selawat. Betapa hebatnya selawat, tuan-tuan. Bayangkan, kita tak sah solat. Kita solat ni sebenarnya untuk siapa? Untuk Allah. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, untuk Allah. Tapi nak kata hebatnya, kena selawat pula. Bukan selawat je, salam aja kita. Salam aja. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Lepas tu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selawat, salam kepadamu wahai Nabi Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan Nabi itu seorang je. Nabi itu satu, Anbiya ramai, Rasul satu, Rusul banyak. Dekat solat tu kita baca assalamu alaika. Kaf tu, kalau kita belajar, kaf tu engkau. Engkau, itu namanya apa? Kaful khitab nama dia. Kaf engkau. Dalam solat ni mana ada Nabi depan kita? Tapi kenapa kita kata assalamu alaika, salam kepadamu wahai Muhammad? Maksud Nabi hadir bersama orang yang selawat. Betul ke? Ya, betul. Dalam majlis lain, ma min musallim yusallim alayya, tidak ada seorang pun yang memberi salam kepadaku, kata Rasulullah, illa kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah akan kembalikan balik roh aku, li arudda anhu salam, untuk aku jawab balik salam dia. Kita kata kepada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah jawab ke tak? Rasulullah jawab. Yakin. Kita pun kalau ada kita minat seseorang lah, artis contohnya, kita fans dia, punyalah yakin dia ni, dia balas kita punya ni je. Balas, bukan balas, like, komen je, buat status. Artis ni balas aku, like aku punya komen. Rasulullah SAW janji dia akan balas. Kita tak nampak. Azan dulu macam mana? Terus azan dulu. Terus ya. Apa tadi? Allahu Akbar. Allah, apa namanya, Rasulullah janji, Rasulullah mesti balas. Baiknya Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita, hubungan kita je kurang. Sebab apa kita tak dengar? Kita yang salah, kita yang terhijab. Terhijab sebab dosa kita. Satu dosa hijab, satu dosa lagi hijab. Sampai kita ni mahjub, kita ni terhijab dengan dosa kita. Betulkah Ustaz ada yang nampak Rasulullah tu? Iya, betul. Mimpi Rasulullah tu betul ke Ustaz? Ya, betul. Macam mana Ustaz? Hadis sebut, Rasulullah kata apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihatku. Boleh jadi itu iblis contohnya, syaitan. Rasulullah bagi tahu lagi. Rasulullah tahu lah umat ni banyak tanya kan. Rasulullah bagi tahu siap-siap. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Cuma mimpi tu mahal lah. Kita nak tengok artis pun susah depan-depan kan. Nak tengok, kita ada konsert pun kadang-kadang tak nampak pun artis tu, dengan suara je dia punya happy tu. Bayangkan kalau kita tak nampak Rasulullah pun, kita tengok, kita dengar suara je. Allahu Akbar. Maksudnya kalau kita nampak Rasulullah. Satu hari ada sahabat waktu tu jalan dengan Nabi SAW, tuan-tuan dan puan. Jalan dengan Nabi waktu tu bulan purnama, bulan full lah.
Kan bulan purnama itu bulan paling indah sekali. Jalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tu sahabat kata Rasulullah pakai baju warna merah. Para ulama cakap bukan merah full merah, maksudnya ada khutut, ada garisan-garisan merah. Kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi Abu Isa. Lalu waktu dia jalan tu, sahabatnya jalan, dia tengok Rasulullah. Dia tengok bulan. Indahnya bulan, dia kata. Dia tengok Rasulullah balik. Dia confused. Dia tak confused. Dia kata apa? Dia kata, fala Rasulullah ajmalu indi minal qamar. Maka sesungguhnya Rasulullah tu lebih indah lagi daripada bulan purnama yang aku cakap indah tu. Sallallahu alaihi wasallam. Selawat dulu sikit boleh? Lepas tu dia tutup. Selawat sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin. Sekali lagi, kuat lagi, insyaAllah suara dengar selawat kita. Rabbuna ala nuril mubin Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna. Masya Allah. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sekarang ni kita di hari yang menjadi ingatan Allah dalam Al-Quran. Allah ingatkan selalu dalam Al-Quran. 10 Zulhijjah. Ada peristiwa yang dikenang oleh Allah dalam Al-Quran. Dan setiap Muslim yang baca Al-Quran akan baca kisah ni. Allah sebut dalam surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah yang ke-23. Allah sebut dalam ayat ke-102. Allah menceritakan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya yang tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Dialognya apa? Qala ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Mimpi para nabi itu apa? Wahyu. Nabi Ibrahim kata apa? Fandur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Nabi Ismail jawab tanpa fikir, tanpa ada tangguhan, tanpa ada tunggu sekejap, aku nak pergi jumpa mak aku dulu. Aku nak, tak ada. Ya abati, dalam bahasa Arab ada abi, betul? Ada abuya. Abi panggilan cinta, panggilan sayang, manja, abi. Abuya pun sama, panggilan manja, panggilan sayang juga. Tapi abi terselit di sana hormat. Abi hormat, abuya manja sayang. Nak digabungkan abi dengan abuya, kita panggil apa? Ya abati. Nabi Ismail alaihissalam dia jawab spontan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku yang aku sayangi dan aku hormati, lakukanlah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kamu. Spontan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kau akan dapati aku ni di kalangan orang yang sabar dengan perintah Allah. Bayangkan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk sembelih anak dia, tuan-tuan dan puan. Setiap bapa sayang anak dia. Betul ke tak betul? Kalau kita lah tuan haji semua, kita diberi pilihan untuk mati, kita ke anak kita, saya yakin setiap bapa akan kata, biar aku mati, anakku biarkan hidup. Kasih sayang kita kepada anak lebih hebat lagi daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Betul ke tak?
Nabi Ibrahim tak disuruh untuk menyembelih diri dia. Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anak kesayangan di Ismail. Dan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ini adalah moyang kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan sikit nasab dia. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan tak ada yang khilaf di kalangan ulama. Bin Adnan bin Udad bin Muqawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yashjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, moyang Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Ibrahim pun turuti juga kisah Nabi Ismail, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Allah gantikan tempat Nabi Ismail dengan haiwan korban. Ini merupakan sebuah simbolik penyerahan kita kepada Allah. Allah nak uji Nabi Ibrahim tu, adakah Nabi Ibrahim merasa Ismail tu milik dia? Nabi Ismail bukan milik Nabi Ibrahim, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ni kita tak disuruh Allah untuk sembelih anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak marah dia pun kalau tinggal solat, kita fikir dulu betul ke tak. Takut terasa pun. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anak dia. Pengorbanan. Kita sekarang Allah suruh kita korbankan, kita tak mampu, contoh dia nak bayar korban. Kita korbankan hawa nafsu kita ni. Kita korbankan rasa ego dalam jiwa kita, tuan-tuan puan-puan. Dan ini poin saya malam ni. Kita korbankan rasa malas kita untuk pergi masjid, kita korbankan. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim tercatat dalam Al-Quran. Kalau kita niat untuk ikut Nabi Ibrahim, kita dapat pahala, tuan-tuan puan-puan. Pengorbanan seorang Nabi yang sayangkan anak dia yang juga Nabi. Pengorbanan. Orang tanya saya, cinta tu apa, Ustaz? Singkat, cinta tu pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Tak ada, tak wujud cinta dalam dunia tanpa pengorbanan, tak wujud. Setiap orang yang mengaku cinta, dia tak berkorban untuk cinta, itu bukan cinta, itu bohong. Setiap kita ada orang yang dia sayang, betul tak? Ada isteri. Berapa pengorbanan kita untuk isteri? Banyak. Berapa pengorbanan kita untuk Rasulullah? Banyak. Untuk anak kita? Banyak pengorbanan. Setiap cinta tu mesti ada pengorbanan dia, tuan-tuan puan-puan. Apa yang buat Sayyidatina Khadijah orang paling kaya di Mekah, tuan-tuan puan-puan, menjadi orang paling miskin? Sayyidatina Khadijah, untuk apa dia korbankan semua tu kalau bukan untuk Allah dan Rasul? Seorang ibu yang mengirimkan anak dia perang bersama Rasulullah. Orang bagi tahu, wahai ibu, anakmu meninggal wafat syahid di jalan Allah. Apa dia kata? Amata Rasulullah. Rasulullah okey lagi ke tak? Anak dia. Datang lagi orang bagi khabar, anak dia satu lagi. Wahai ibu, anakmu fulan bin fulan syahid di jalan Allah. Apa jawapan ibu ni? Sedih, meronta. La. Kata, adakah okey lagi Rasulullah? Bayangkan apa yang buat Umar bin Al-Khattab, apa yang buat Sayyidina Ali bin Abi Talib, apa yang buat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, wahai Abu Bakar? Dia kata, taraktu lahumullah wa rasulah. Kau bagi banyak hartanya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau, Abu Bakar? Dia kata apa? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul.
Kita ni tak ada pun Rasul bagi semua harta dalam fisabilillah, tak. Kita minta untuk solat betul-betul, hilangkan kejahilan, belajar tuntut ilmu agama Allah. Ada tak yang komplain? Ada. Pengorbanan orang. Kita ni dapat Islam ni tuan-tuan perempuan bukan mudah. Islam tak datang dengan duduk bawah aircon, bawah kipas macam ni, tidak. Islam datang dengan pengorbanan darah Rasulullah mengalir di tubuh baginda Rasulullah SAW. Gigi rahang Rasulullah tercabut, patah waktu perang. Tubuh Rasulullah yang mulia tu diletakkan najis unta waktu Rasulullah sujud depan Kaabah untuk menunaikan solat bersama para sahabat. Suatu hari datang tetamu Rasulullah SAW. Rasulullah pergi tanya seorang-seorang isteri Rasulullah, ada tak apa-apa aku nak hidang untuk tetamu aku? Jawapan isteri Rasulullah apa? Semua jawapan isteri Rasulullah. Rasulullah ada 11, ada 12 isteri, ada kali 9, ikut ada riwayat apa pun, yang penting isteri Rasulullah banyak. Semua kata apa? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, aku boleh hidangkan untuk tetamu. Kalau Rasulullah ni nak minta kekayaan kepada Allah, demi Tuhan langit dan bumi, saya bersumpah mesti Allah bagi. Allah bagi kekayaan kepada Fir'aun, pada Qarun, pada Haman, kepada musuh-musuh Allah, takkanlah pada kekasih Allah tak bagi kalau Rasulullah minta. Tapi pengorbanan Rasulullah untuk umat. Apa pengorbanan kita kepada Rasulullah, tuan-tuan puan-puan? Orang paling hebat, orang paling banyak berkorban, siapa orang yang sampai sebelum mati pun ingat kita? Suatu hari Rasulullah datang Jibril bawa 2 papan. Dalam papan tu ada nama semua. Ni ada nama. Rasulullah tanya, papan apa ni Jibril? Jibril kata, yang sebelah kanan ni ya Rasulullah, nama umatmu yang akan masuk syurga ya Rasulullah. Rasulullah happy. Alhamdulillah banyak. Ni nama apa Jibril? Jibril kata, ini ahlun nar ya Rasulullah, umatmu yang akan masuk neraka ya Rasulullah. Waktu tu Rasulullah nangis, tuan-tuan puan. Jangan sampai dalam rumah kita ada yang terbakar dalam neraka, tuan-tuan puan. Kita nak masuk syurga sama-sama dengan keluarga kita. Jangan sampai ada kenalan kita, kawan kita, kawan rapat kita masuk neraka, tuan-tuan puan. Jangan sampai ada di kalangan ahli keluarga kita, dalam rumah kita hidup sama-sama dulu, kita nak masuk syurga, tiba-tiba nampak, waliyadzubillah, nampak kita punya anak, nampak kita punya kawan. Ya Allahu Akbar. Azab kubur paling ringan, tuan-tuan puan-puan, selipar dari neraka yang Allah pakaikan kepada penduduk neraka. Nak kata panasnya api neraka tu pakai kat selipar dia pakai kat mana? Kat kaki. Menggelegak panas dia, tuan-tuan puan-puan, sampai otak, kata puan-puan. Nak kata betapa panasnya api neraka tu. Orang selalu cakap pasal keindahan syurga, syurga tu macam mana, syurga, ya bagus. Jangan lupa, Allah ada seksa yang dahsyat, yang sakit, yang pedih Allah sediakan untuk orang yang tak taat, tuan-tuan puan-puan. Tidak ada siapa yang jamin dia masuk syurga. Mungkin orang depan nanti, waktu korang semua dah masuk syurga, mungkin orang depan nanti masuk neraka, waliyadzubillah. Boleh ke tak? Boleh. Tidak ada siapa jamin diri dia masuk syurga. Semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang masuk syurga dengan amalan, tapi Allah sorokkan dalam amalan tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu kita mesti beramal baik. Rasulullah kata semua orang masuk syurga dengan rahmat Allah. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau pun sama ke? Wala ana, aku pun sama. Rasulullah masuk syurga dengan rahmat Allah. Agak-agak kita yang banyak buat dosa, siang, pagi, petang, malam ni buat dosa banyak ni, kita masuk syurga ke tidak, tuan-tuan? Harapan kita masuk syurga sama-sama, insya-Allah.
Macam mana kita berkumpul malam ni sama-sama kita dengar kuliah maghrib. Harapan saya, harapan kita semua, kita juga dapat berkumpul nanti di sana insya-Allah. Jangan ada dalam majlis yang berkumpul malam ni tiba-tiba nanti kita nak cari. Dia dulu hadir kuliah maghrib di Masjid Sayyidina Umar. Tak ada dia. Allahu Akbar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Nama masjid ni antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Rasulullah bagi tahu Umar, engkau syurga. Umar, engkau syurga. Satu hari Umar berkata pada para sahabatnya, kalau ada kedengaran suara dari langit yang berkata semua dari kalian akan masuk syurga kecuali seorang, Sayyidina Umar kata, maka nescaya aku sangat takut aku menjadi seorang yang dimaksudkan itu. Allahu Akbar. Kembalilah pada Allah. Ajar orang lain. Sampai bila kita ni? Allah tak minta kita buat ibadah susah-susah, tuan-tuan dan puan. Solat 5 waktu, baca Quran je. Sekarang kadang ada majlis ilmu pun berkira. Kadang-kadang kita ni majlis ilmu pun kita berkira. Kita main phone 2 jam tak sedar pun. Nak kata kita ni hebat ke tidak? Main phone 2 jam tak nampak. Filem 2 jam tak nampak. Main bola. Tapi kita hadir majlis ilmu, kita baca Quran, kita tengok jam, tuan-tuan dan puan. Biadab tak dengan Allah? Biadab. Nak syurga ke neraka? Syurga jawapan dia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, sahabat Rasulullah, khalifah, jamin syurga dah, takut masuk neraka. Kita kalau dah ada jaminan dari Rasulullah di syurga, ni buat apa nak beramal lagi? Aku mati sekarang pun aku dah tempat kat syurga dah. Rasulullah kata, pemilik syurga cakap, takut lagi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. InsyaAllah kita muhasabah diri kita kembali hari-hari ni. Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan selawat, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan solat, perbanyakkan semua. Dalam 10 hari ni dia akan jadi amalan yang paling Allah cintai. Apa-apa pun amalan, zikir ke, solat ke, apa-apa amalan lah, sedekah ke, bagi orang makan, jadi orang yang paling amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tutup dengan zikir lagi sama-sama. Alhamdulillah. Cerita pasal diri sendiri. Alhamdulillah, saya memulakan perjalanan rihlah menuntut ilmu di Ma'had Al-Imam Al-Adni di Shah Alam, Selangor. Di sana selama 2 tahun di sana. Lepas tu alhamdulillah saya berangkat ke Yaman. Menuntut ilmu bersama Al-Habib Ali bin Abu Bakar bin Syah Bakar bin Salim dengan Habib Umar bin Hafiz. Di sana 5 tahun. 5 tahun di Yaman. Lepas tu balik sini, bela SPM, lepas tu ambil Sijil Tinggi Agama Malaysia. Doakan apa nama dia, masih lagi menuntut ilmu. Hafal Quran di sana, hafal Quran di Yaman, menuntut ilmu pun di Yaman, banyaknya di Yaman lah. Paling lama tu di Yaman lah. Sebab pun hari ni di sini lagi pun sebab Ustaz Saiful, kalau kenal Ustaz Saiful tu yang buat perhimpunan, saya dapat ceramah di sini. InsyaAllah. Umur muda lagi. Tak sampai 20 lagi. InsyaAllah tutup dengan zikir insyaAllah. Sekali je lah kuat-kuat. Tadi pun ada nak solat tu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi
kita tutup. Saya ucapkan terima kasih kepada ahli tata kuasa, pengurusi, seluruh orang yang terlibat dalam majlis malam ini. InsyaAllah kita doakan semoga semua dirahmati Allah, diberkati Allah, diberikan oleh Allah pintu taubat diterima Allah, taubat diterima Allah, istighfarnya, masjidnya juga semoga dijadikan masjid yang makmur sampai hari kiamat insyaAllah. Orang-orang datang sini menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang ada urusan dengan masjid semuanya insyaAllah diberikan kesihatan walafiat, diberikan kekayaan hati, kekayaan harta seluruhnya lah, diberikan segala hajat, dikurniakan segala hajat, anak yang salihah, isteri yang salihah, anak yang salih dan salihah, insyaAllah hidup aman sejahtera, juga kedamaian dalam kehidupan insyaAllah. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.